Korang tengok. Ni sebenarnya ramai tanya, bos buat apa tau macam ni kan, sampai ditambak macam ni. Okey, punca sebenar kalau korang nak tahu, ini dulu dia macam parit bertendang. Tahu tak parit bertendang ni dia macam banyak rumput, ada lepas tu tanah situ runtuh-runtuh. So Bojan duk pening asyik meracun, bersihkan. Lepas tu korang tahu kan, kalau air parit lumpurnya tinggi, lepas tu dia jenis tak ada ni, apa orang kata, air bertakung, bertendang gitu. So baunya mesti korang tahu kan, rumput mati, pokok mati. Asalnya geng, dia lebih teruk dari situ tu. Dia macam tu, tapi dia lagi teruk lah. So tim Bojan asyik nak racun apa segala. Bojan ni korang tahu je lah, perangai alang-alang. Mula-mula planning Bojan tak apalah, kita cucikan je lah parit ni guna modal sendiri. Kita panggil JCB ke apa, cuci sendiri. So bila cuci, cantik lah. Aku rasa ratakan, bersihkan terus. Kita modal lah, rumput kita letak bunga, cantik kan depan kampung ni. Tiba-tiba teruslah lalang lobak dengan tim dia. Buat baik-baik lah bos, biar tak runtuh lagi untuk next generation. Untuk tuan kedai lah. Untuk ni bukan gudang tanah Bojan tau. Ni Bojan sewa. Tapi kita buat terus supaya next kalau Bojan tak macam sini lagi, orang yang sewa next ni lebih mudah. Sebab ni masalah dah makan modal ni. Alang-alang, semua benda nak alang-alang geng. Alang-alang pun depan kampung orang, Paik Mustafa, Bojan ambil keputusan untuk buatlah cantik-cantik terus. Boleh belikan, terus beli mesin air untuk sedut air, pam air semualah. Dia macam, kejadian dia macam mulanya punca nak apa namanya, cuci parit dia. Sebab paritnya bau kan, tak sedap mata mandang. Ni beli mesin 2 biji untuk pam dan macam-macam. Bukan sebenarnya dengan niat nak buat kolam lah, nak bela kan. Sebab modal 20 lebih ribu juga dekat depan tu aja. Tempat pun bukan kita sampai selamanya. Tu kan tak logik lah kalau kita nak buat, betul. Tapi bagi Bojan, sebab ada risiko untuk runtuh dan ada risiko semak terlalu banyak. Setiap minggu nak kena, orang kata apa, racun. Tapi rumput tu kalau mati tahu kan, bercampur dengan lumpur, air yang sikit, air yang tak bergerak tu, dia macam bertendang. So bau dia nauzubillah. So diam-diam dah 2 minggu Bojan buat. Diorang Bojan pula bagi kelonggaran. Tak apalah, beli je. Cakap beli je barang apa yang perlu. Beli je meja Jepun cantik beli je lah apa yang patut. Yang penting cantik. Lobak kreatif orangnya. Beli tu, beli ni, lalas jadi kolam yang boleh didiami. Asal kalau korang tengok geng, tak mungkin ikan boleh ada. Tak mungkin. Mesti ikannya modar, dikorek, dibuat macam-macam. Airnya bersih, ikan hidup. So ini adalah gudang Bos Izan geng. Itu ceritanya sebenarnya.